touching, macam terharu. Dan lagi kalau korang ada orang yang korang rapat kan, tapi dia macam tak ingat apa birthday korang. Benda tu buat kita sensitif. Betul tak? Korang betul tak? Betul tak? Kalau betul komen. Betul. Baby boy, what you say? Tapi tak wah, terima kasih. Tapi tak semua orang yang jenis sama birthday kan. Ada orang macam birthday ke tak birthday tu sama je. Tapi saya harap waktu birthday, kalau orang lain tak sambut, awak sambutlah sendiri birthday awak. Jangan harap ke orang lain, nanti sendiri kecewa. Baby boy, happy birthday Rina. Thank you. Thank you korang. Malu Rina nak menangis lah, tak boleh lah. Rina cantik tak make up? Yo. Nanti kalau Rina make up tak cantik ke? Penat tau make up tu, sejam. Kat office ke? Ya, dah kat office dah ni. Ni saja buat live sekejap sambil tunggu diorang datang office. Muka baby face ke? Ya, Rina baby lagi korang. Rina baby Julai. Kalau boleh sebulan ni adalah birthday Rina, okay? Baby Julai. Ya, baby Julai. Rina share tips diet. Ramai gila kata Rina macam dah kurus sikit. Tapi Rina rasa sama je. Korang rasa macam baju sekolah ke tu? No, korang buat Rina rasa macam nak tukar baju lah. You make me feel like that. Mama. Tahu tak korang waktu Rina pera dulu kan, cikgu akan bagi tabung ikut nombor birthday kot, tak pastilah. Lepas tu cikgu tu tulis kat tabung tu nombor 37 ke 17, tapi ada 7 lah. Lepas tu Rina suka sangat, Rina happy sangat sebab ada nombor 7. I love 7 so much. That's why Rina suka 6, 7. Makeup tipis je Rina. Tak boleh dah sekarang. Rina macam dah, kalau asal makeup je memang tebal. Dia ada 2 option je, sama ada makeup ataupun tak makeup langsung. Wah, thank you bagi gift. Dari tadi orang bagi gift. Thank you. Wah. Thank you bagi gift. Ni live santai-santai je, korang tahu. Kenapa dia nak macam keibuan? Dia macam kalau tak makeup dia memang akan jadi matang gila, macam unsur-unsur keibuan tu. Tapi kalau Rina makeup, dia ada jadi dah watak lain dah, dia macam tu. Rina punya perwatakan ikut Rina punya penampilan. Korang happy birthday Rina. Thank you. Kenapa tak makeup? Kalau ikutkan hari ni ada event Hada Labo, which is memang kena bare face. I don't know lah. Tapi Rina rasa Rina nak naik ni je kot. Naik Grab je lah pergi sana. Daripada tak perlu cakap kat korang. Rina pakai skincare apa? Tak nak lah. Tak nak lah bagi tahu sebab macam tak flawless sangat lah. Tak nak share, tunggu Rina flawless, okay? 6, 7. Spek band apa tu ni? Ray-Ban. Rina macam kurang sikit sebenarnya Ray-Ban, tapi sebab Rina suka design ni, apa agaknya hadiah yang Echa nak bagi Rina. Masya Allah, Hazarina. Tengah live. Memandangkan birthday kau. Ada hadiah? Ada hadiah ha? Ya je kau ni. Tapi hadiah aku dalam bentuk lain. Betul apa? Dia akan menaikkan kau punya bisnes. Apa dia? Oh, video. Wah, package. Aku akan doublekan aku punya ni. Contohlah, package aku tambah kau 12. Kau tambah sikit lah. Okay aku. Okay, deal. Macam iPad je tak ada lah. Tu editor kita orang. Editor Abah Alif. Dia nak macam Jenny bila Beef. Awak biar betul. Janganlah cakap macam tu. Janganlah cakap macam tu. Jauh lagi. Rina husband mana? Itulah Rina pun tak tahu mana husband Rina. Kalau ada, adalah husband. Tak ada. Kalau tak ada pun nak juga. Ada ramai je nak.
Itulah. Betul ke ramai? Dia duk call. Dah lah nombor tu. Tak ada nombor siapa tu. Tunjuk full outfit. Okay, cuba korang judge. Is it okay? Is it my outfit okay to go? Okay, cuba korang tengok. Tapi tudung ni tak settle lagi. Ni tu lagi nak baiki lagi tudung ni. Sekejap ni. Okay, apa yang kau rasa dengan outfit Rina? Is it cute? Is it okay untuk pergi event yang literally a lot of influencer? Dah lah buka influencer. Macam ibu mengandung lah. Oh my god. Should I wear belt? Perlu tak dia nak pakai belt? Macam baju sekolah. Don't say that. Don't say that. How about now? Is it okay Rina kena bersaing dengan a lot of influencer hebat nanti? Okay, what you guys think? Lagipun sekarang tak ada bawal tak ada. Ni je tu ada. Nak apa kor? Bersandarkan. Duduk pilih ni. Tak nampak pun. Ibu lah kur ni. Kur ni sip. Birthday Rina. Ya, terima kasih kur. Hadiah meh. Nak ada apa? Jom lagi makan. Tak nak makan dengan kur. Risau nanti sangkut. Dah jadi ketua pengawas. Rupanya tak susah pun nak naik pangkat jadi ketua pengawas. Janji pandai jilat je. Kan dah demam. Kenapa? Oh. Seorang-seorang lah nak kunci kereta aku ni. Adik, diorang kata macam pengawas dan pakai shoot pakai bel. Dating dengan kur? Adik, diorang kata shoot pakai bel. Kena dating dengan kur. Happy birthday Adik, macam ni. Kena pakai bel ke? Diorang kata macam ibu mengandung. Kena pakai beg. Nanti kalau pakai beg jadi kurus ke? Jadi macam ada satu impact lah kot. Ada rasa macam mana? Ambilkan beg nanti. Beg tu dekat kursi depan Kau kursi depan mana pula ni? Kursi depan. Tapi tak faham ni kau ni. Beg yang nipis tu. Kursi depan. My makeup is too simple today. Tapi okey je korang kan? Cepatlah sana. Ambilkan beg. Benda kau dah. Benda aku ni bergerang pula. Ada shoot tak ni? I want to buy you flowers actually. Baiklah. Kalau macam tak sempat. Sempat je lah. Akak nak pergi event. Lepas tu ni macam lambat. Delivery lah. Delivery tak best. I want to buy from me. Aisyah, stop. Jangan bagi tahu hadiah birthday kat sini. I'm shy. I don't like give surprise. I like give what they want. You know? Pasal kau tak pandai pilih hadiah. Tengok aku tahu pilih hadiah kau. Siap kau. Hey, waktu beg coach tu kau pakai yang favourite kau kan? Taklah favourite tapi Waktu tu tak berduit sangat. Sanggup beli coach. Dah lapar aku punya. Ria-ria tak lapar. 2,000 je pun kau banyak je waktu tu. Tukar style shawl. Tak payah dengan komen orang. Tukar style shawl ni nak jangan masukkan dalam baju. Masukkan dalam seluar. Lalu kau Kau macam masukkan pengawas dalam lah seluar. sebenarnya. Macam mana? Bukannya macam orang mengandung, macam pengawas. Macam nak tukar ni. Lu boleh buat macam pengawas. Terpaksa lah sebab ini tema nak pergi event. Baju dia gila. Bu, Cakap polis pengawas tak. Dia kata akak dah jadi ketua pengawas dah. Akak dah ambil alih adik. Dan bos, kau dah jadi Ambil sekarang lah. ketua Sebab akan ada yang kandang. Kan dah demam. Hello. Are you going to make content with them? Gemuk. Birthday aku ni kau cakap aku gemuk. Kau nak mati. Akak tak ubah tak tahu kalau birthday akak tiba-tiba kurus. Tapi tadi kau akan cakap akak dah kurus. Okay, korang berarti Rina dah nak habis. Bye-bye. Nanti korang tengok Rina punya full outfit pergi event Hada Labo. Bye-bye guys. Ada apa?